Bursa. Tapi dah lama tinggal lah sebab saya macam confused, macam tak pandai nak pilih kaunter bursa. Saya buat IPO je selalu. Pernah cuba, lepas tu saya lost masa tu 1,000 lebih. Untuk saya yang suri rumah ni memang banyak lah kan, sebab saya tak ada duit, guna duit husband kan. Assalamualaikum, saya Zahira, umur 28 tahun, saya daripada Pasir Gudang, Johor. Sekarang saya housewife. Saya jumpa Predictable ni daripada Facebook, ads Facebook. Masa tu saya memang tengah cari pasar funded ni lah. Saya dengar pasar funded ni pun daripada Twitter. Lepas tu macam nak tahu, nak belajar lagi lanjut. Lepas tu adalah survey beberapa kelas online. Tapi saya lagi prefer offline. Kebetulan saya jumpa Predictable ni. Bila dia cakap ada offline tu, saya terus sign in. Terus masuk lah. Memang tak fikir apa lagi dah. Bursa. Tapi dah lama tinggal lah sebab saya macam confused, macam tak pandai nak pilih kaunter bursa. Saya buat IPO je selalu. Pernah cuba, lepas tu saya lost masa tu 1,000 lebih. Untuk saya yang suri rumah ni memang banyak lah kan, sebab saya tak ada duit, guna duit husband kan. Masa awal-awal saya trade 3,000 je. Lepas tu husband top up sampai 30,000. Lepas tu bila dah lama diam, so modal tu guna untuk renovate rumah pula, sebab kita orang baru dapat kunci rumah baru kan masa tu. So dah tak ada modal lah kan. Pernah nak trade CPO, tapi masa tu dia cakap modal 8,000. Lepas tu dia kawan lah. Lepas tu dia cakap kenapa tak try funded. Itulah saya cari lagi banyak pasal funded, tanya ChatGPT, benda semua tu lah. Mula-mula macam tanya-tanya jugalah kan, sebab ada yang cakap laju lah, susah lah. Macam bursa kan dia slow kan. Lepas tu bila dah belajar ni macam boleh lah. Boleh lah. So kena practice lagi. First tu memang orang kata disiplin tu lah yang macam yang kena jaga. Sebab first time saya belajar offline, lagi faham lah, lagi senang nak masuk. Lepas tu kadang-kadang kita tak tahu nak tanya apa, tapi bila orang lain tanya, so kita dapat benda yang baru yang kita tak terfikir pun, yang kita tak tahu benda tu. Penyampaian pada saya okey. Tak rasa bosan lah. Faham ke tak tu, ada benda yang tak faham, tapi macam saya cakap tadi, bila orang tanya soalan, kita pun dapat jawapan yang kadang-kadang kita tak tahu pun, benda tu kita tak tahu. Tak ada rasa macam belajar yang bosan lah, tak ngantuk ke, macam tu lah. Saya rasa berbaloi saya masuk kelas ni. Sensei semua sampaikan ilmu tu senang faham, mudah. Lepas tu fun lah, macam tak adalah bosan sangat. Sensei ada buat lawak, benda semua kan. So tak adalah macam rasa macam stres sangat nak belajar benda tu kan. Siapa yang baru start, yang zero knowledge pasal funded ni, pada saya better cari kelas yang offline, supaya mungkin saya lah, sebab saya lagi suka offline. Sebab face to face, kalau online ni kadang-kadang kita distract dengan banyak benda. Lagi kalau kat rumah tu dengan anak lah apalah kan. So lepas tu kalau offline ni kita just fokus kat diri kita dengan yang mengajar je. Tak ada distraction daripada luar lah maksudnya.